Imam Bukhari boleh kita katakan ulama hadis yang terkemudian kan, yang dia tak adalah Imam Malik lebih lama kan. Betul. Sebab Muwatta. Antara imam empat mazhab lebih lama terawal daripada Bukhari. Betul? Awal sikit. Kan. Tapi macam mana? Yalah, sebelum tu dah ada, dia tak dia punya zaman lebih terkemudian, tapi dia antara jaguh dalam bidang hadis ni. Macam mana dia ketokohan dia tu boleh terlihat nak dibandingkan dengan, bukan kita nak mengetepikan kata ulama-ulama yang lain kurang, tapi macam mana dia dalam keadaan yang muda dah lebih terkemudian dari jauh daripada zaman Nabi, tapi dia boleh lebih jago. Dia diangkat. Boleh diangkat. Kalau Sahih Ustaz boleh Bukhari ceritakan tu, tentang mungkin latar Imam Bukhari ni sikit ke? Nak jawapan panjang ke pendek? Terpulang. kita syok dengar ni. Free flow Ustaz. Free flow. Lepas tu kita more. Kita boleh. Okey. Jawapan panjang dia, saya kena cerita semua daripada zaman Nabi sampai Imam Bukhari. Okey. Jawapan pendek, cerita pasal Imam Bukhari saja. Boleh je. Mana-mana boleh. Saya cerita panjang. Aha. Okey. Cerita panjangnya, zaman Nabi SAW, kita boleh kata majoriti sahabat tidak pandai menulis. Majoriti sahabat tidak pandai menulis. Ada sebahagian saja yang pandai menulis. Dan waktu tu tulisan Arab ni bukan macam sekarang. Zaman Nabi, tulisan macam rangka je. Tak ada titik, tak ada baris. Jadi nak baca tu memang susah lah kan. Sebab tu orang Arab ni digelar sebagai masyarakat yang oral. Masyarakat yang ingatan dia kuat. Dia sampaikan apa-apa ilmu, cakap je. Dan orang yang dengar tu akan ingat. Berbanding menulis. Okay. Jadi zaman Nabi belum ada kertas. Zaman Nabi tak ada kertas. Kertas datang daripada China. Lebih kurang 700 something. Nabi hujung 700, nak masuk abad ke-9 baru ada kertas. Okay. Jadi sepanjang zaman tu, sahabat tulis dekat mana? Itu yang kita dengar, tulis dekat tulang, tulis dekat kulit pun mahal, kulit kayu, papyrus, mahal. Okay, jadi ramai sahabat yang cuma ingat Al-Quran, cuma ingat hadis, dan ada sebahagian yang tulis. Okay. Dan yang ditulis ini digelar sebagai sahifah. Suhuf. Sahifah ni maksudnya kertas-kertas, lembaran-lembaran. Okay, ada dalam bentuk kulit, kayu, kadang-kadang pelepah kurma. Tulislah sikit hadis-hadis Nabi SAW. Okay. Lepas tu sahifah ni diturunkan kepada anak murid ataupun anak dia, disampaikan sahifah tu. Okay. Sampailah kepada Imam Malik. Okay. Ini dalam kalangan ulama zaman tu, kita sebut Imam Malik lah sebab famous. Okay. Zaman Imam Malik duduk dekat Baghdad. Madinah Silap. Baghdad Imam Ahmad. Sikit lagi. Okay. Jauh bro. Imam Malik duduk di Madinah. Okay. Dan zaman itu ilmu-ilmu ni dia sifat dia setempat. Dia localize dekat situ. Okay, contoh Imam Malik kan. Imam Malik dia dengar hadis daripada Nafi' daripada Ibnu Umar daripada Nabi. Tapi Imam Malik tak pernah keluar daripada Madinah. Dia stay dekat Madinah. Okay. Stay dekat Madinah. Pergi Mekah pun waktu haji je. Okay. Jadi ada tak possibility Imam Malik tak tahu hadis yang ada dekat tempat lain? Adalah. Ada kan? Ada. Okay. Imam Abu Hanifah, zaman yang sama, Imam Abu Hanifah duduk dekat Kufah. Belah-belah Iraq. Imam Abu Hanifah pun tak pernah keluar daripada Kufah. Stay dekat situ. Okay. Jadi ada possibility tak tahu hadis. Ni kita sebut. Memang berlaku, benda tu memang berlaku. Okay. Sebab apa? Sebab sahabat Nabi ni bertebaran. Ada yang pergi China pun ada. Siapa nama sahabat tu? Salman ke? Saya tak ingat lah. Bukan Salman. Zaid, bukan Zaid. Khalid pun bukan kan? Tak ingat. Itu nanti kita kalau Turki ingat lah. Buat jadi kan. Ataupun komen ke kan? Komen kat bawah. Cuba komen siapa nama Nabi sahabat China tu. Okay. Ada sahabat yang pergi ke Mesir, ada sahabat yang pergi ke Iraq dan sebagainya lah. Dan sahabat-sahabat ni menetap dekat sana, menyampaikan ilmu. Okay. Dan pada zaman itu, belum lagi fokus pada sanad. Zaman tu belum lagi fokus pada sanad. Sebab sahabat kot takkan nipu. Okay, lepas tu sahabat sampaikan ilmu pada anak murid. Anak murid sahabat kot takkan menipu lagi. Okay. Sebab itu Ibnu Sirin, dia kata,
kunna la nas'alu 'anil isnad. Dulu kami tak tanya pun pasal sanad ni. Kami tak kisah pun pasal sanad. Sehinggalah berlaku zaman fitnah. Pembunuhan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kena bunuh, kalau kita dengar cerita nangis. Okey. Lepas tu baru kami semak sanad. Dan kami akan tanya, hatu lana rijalakum. Cuba sebut siapa perawi kamu. Kamu dapat hadis ni daripada siapa? Okey. Lepas tu kami pun tengok, kalau daripada ahli sunnah kami terima. Kalau daripada ahli bid'ah kami tolak lah. Okey. Jadi zaman Imam Malik, kita sampai kepada Imam Malik. Zaman Imam Malik belum fokus lagi kepada hadis sangat. Belum fokus kepada qala Rasulullah. Belum fokus lagi. Zaman Imam Malik, fokus Imam Malik nak jawab soalan masyarakat. Orang tanya pada Imam Malik. Jadi Imam Malik nak jawab, tidak fokus kepada hadis Nabi saja. Dia tengok juga apa kata sahabat yang dekat Madinah lah. Apa kata sahabat. Dan Imam Malik punya satu cara yang unik bagi mazhab Maliki. Dia akan tengok apa yang orang Madinah secara umum buat. Tradisi, amalan Madinah tu. Sebab Madinah ni tempat Nabi daripada zaman hijrah sampai Nabi wafat, Nabi duduk di Madinah. Jadi sunnah Nabi tu dah terpasak dekat Madinah tu. Semua dari sana. Jadi bagi Imam Malik, kita cukup dengan tradisi Madinah, tak perlu cari-cari hadis yang lain. Sebab tu ada istilah sunnah ahli Madinah kan? Betul. Amal ahli Madinah. Okey. Imam Abu Hanifah pula duduk di tempat yang metropolitan. Ada orang Majusi, Yahudi, Kristian, macam-macam bangsa ada. Jadi waktu Imam Abu Hanifah, banyak hadis yang palsu. Banyak hadis tak sahih. Banyak cerita-cerita Israiliyat. Jadi Imam Abu Hanifah ni sangat strict dalam bidang hadis. Banyak hadis terpaksa tolak. Bila macam tak kena dengan Quran, tolak. Macam tak kena, tolak. Okay. Antara contoh, hadis innamal a'malu binniyat tadi tu. Sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat. Imam Abu Hanifah tak terima. Ya? Sebab perawi seorang. Dalam Al-Quran tak sebut pun kena niat. Okay, jadi bagi mazhab Hanafi, kalau ibadah itu bukan ibadah betul. Ibadah betul ni maksudah, contohnya solat, puasa kan. Ibadah tu wasilah je. Contoh ambil wuduk, mandi wajib. Tak perlukan niat. So contoh contoh zikrul, contoh masuk dalam tandas, terjatuh. Berendam dalam air. Tak ada niat pun nak wuduk. Tapi bagi mazhab Maliki, bagi mazhab Hanafi sah je wuduk tu. Walaupun tak ada niat. Boleh terus solat. Okey, sebab apa? Sebab penilaian hadis tadi tu strict sangat. Okey, zaman Imam Malik dikumpulkan semua pandangan-pandangan ni. Okey, Imam Malik kumpulkan pandangan dia sendiri. Pandangan ulama zaman dia, sahabat Nabi kumpulkan. Belum fokus lagi pada hadis Nabi. Belum. Dan zaman itu kitab hadisnya dinamakan sebagai musannaf. Musannaf ni disusun ikut bab. Bab solat, bab puasa, bab zakat. Tapi bila kita buka bab solat tu, boleh kita kata pandangan orang lain lagi ramai daripada hadis Nabi. Okey. Sebab apa tadi kita kata zaman Imam Malik stay dekat situ. Jadi ada banyak hadis tempat lain bertaburan. Okey. Itu zaman Imam Malik. Kitabnya nama Musannaf. Musannaf disusun ikut bab. Okey. Selepas zaman Imam Malik, bermula daripada anak murid Imam Malik sendiri. Imam Syafi'i, bagus. Imam Syafi'i zaman tu berlaku satu fasa namanya Rihlah li talabil ilmi. Mengembara mencari ilmu. Tadi ilmu dekat Madinah saja, dekat Kufah saja. So sekarang Imam Syafi'i pergi mengembara ke Baghdad, ke merata Imam Syafi'i pergi. Kumpulkan hadis-hadis Nabi. So macam zaman sekarang zaman sekarang kita ada internet, kita tahu orang belah sana, apa yang berlaku dekat sana sekarang kita tahu. So macam itulah Imam Syafi'i. Lepas tu anak murid Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Zaman itu dibuat satu pula buku yang baru. Tadi musannaf susun ikut bab. Tak fokus pada hadis Nabi. Sekarang ni muncul satu buku yang baru, kategori baru, genre baru, Musnad. Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Musnad ni fokus pada hadis. Boleh kata kalau ada 1000 pandangan dalam tu, 900 tu hadis. Lagi 100 pandangan sahabat kan. Dah fokus pada hadis Nabi SAW. Cuma musnad ni kekurangan dia, musnad ni disusun ikut, sebab tu nama dia musnad, sanad. Musnad ni disusun ikut perawi.
Okey, contoh kita nak buka kitab Musnad. Bab pertama, hadis Abu Hurairah. So Abu Hurairah ni So kumpulkan Abu Hurairah A, B, C, D sampai habis. maksudnya ni Ibnu Umar ni. Ya, macam tu. Hadis Ibnu Umar, hadis. Tapi contoh kalau Tuan Izzat kan nak cari bab solat. Buka Susah Musnad. lah. Mana nak cari ni? Tak jumpa. Itu kelemahan dia. Masuk generasi lepas tu. Tadi Imam Ahmad, Imam Syafi'i kan. Masuk generasi lepas tu. Kalau lepas tu zaman siapa? Zaman siapa? Zaman Imam Bukhari ni lah. Zaman Masuk zaman Imam Bukhari. Lepas 4 mazhab. Contohnya Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, nama-nama yang famous tu. Zaman ini dipanggil sebagai buku, nama dia Sunan. Sunan Sittah. Sunan Sittah. Okey, Sunan Arba'ah. Waktu tu lah ada Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Okey, Sunan ni apa? Sunan ni upgrade Musnad. Upgrade. Semua zaman tu dia upgrade. Okey. Sunan ni dia fokus pada hadis. Tadi kita kata kalau ada 1000 pandangan dalam tu, 900 hadis. 100 lagi pandangan sahabat, pandangan imam-imam. Okey. Dan sunan ini disusun ikut bab. Okey. Dia balik semula zaman musannaf tadi. Musannaf ikut bab tapi tak fokus pada hadis. Zaman seterusnya sunan. Sunan fokus pada hadis tapi tak susun ikut bab pula. Okey. Sunan. Tadi apa? Musnad tadi saya silap. Okey, musnad. Sekarang sunan. Sunan memang dah comel, susun ikut bab, fokus pada hadis Nabi. Senang Okey. lah. Senang. Jadi contoh kalau Zikrul nak buka hadis bab solat, buka kitab Sunan Ibni Majah, buka cari bab solat, jumpa terus. Tak payah nak scroll tak payah. Buka terus jumpa bab solat. Tapi ada kelemahan. Ada juga kelemahan dia. Rasa-rasa apa? Sebab lepas tu dia pun dah ada upgrade lagi. Ada upgrade lagi. Ada upgrade lagi. Ni nak cerita Imam Bukhari ni belum masuk lagi ni. Okey. Upgrade dia, kekurangan dia tidak fokus kepada hadis sahih. Ya ke? Tidak fokus. Contoh Sunan Ibnu Majah. 1/4 hadis dalam tu tak sahih. Fun fact. Tirmizi, Imam Tirmizi okey sikit sebab Imam Tirmizi beritahu terus. Okey, hadis ni sahih, hadis ni hasan, hadis ni dhaif. Ada juga rupanya. Okey. Kenapa imam-imam ni tulis buku tapi letak hadis dhaif? Tak reti ke? Bukan tak reti. Tapi zaman tu imam-imam ni fokus kepada nak kumpulkan hadis. Contoh kalau kita nak buka bab solat, kita jumpa bab solat. Tak kisahlah sahih ke tak. Sekarang ni kita nak hadis-hadis tu nak kumpul. Nanti ceklah sendiri hadis tu sahih ke tidak. Okey. Tapi ada 2 orang yang tidak berpuas hati. Ada 2 orang anak muda yang tak puas hati dengan cara ni. Dia rasa dan dia fikir, 2 orang ni fikir kita dah mengembara jauh. Kita dah kumpul banyak hadis Nabi SAW. Dan kita kumpul ni sebenarnya nak apa? Kita nak tahu apa yang Nabi kata. Kita nak derive hukum, kita nak keluarkan hukum daripada apa yang Nabi kata. Okey. Jadi apa kata kitab-kitab sunan ni kita upgrade, fokus kepada hadis sahih saja. Inilah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sunan juga muttafaq alaih. Sunan juga tapi fokus kepada hadis sahih saja. Dan waktu tu memang ada ulama yang tak puas hati juga. Imam Bukhari dan Imam Muslim ni menyalahi adat ulama. Zaman tu dah ada dah. Sudah. Zaman tu dah ada. Nah, hadis sahih saja kan? Ada kan? Zaman tu dah ada. Okey. Dan Imam Bukhari tadi kita kata Imam Bukhari hebat kan? Dia tahu sanad semua tu dan dia ambil masa bertahun-tahun nak kumpulkan Sahih Bukhari. Okey. Dan macam mana boleh jadi hebat macam tu Imam Bukhari ni? Waktu dia kecil, dia pernah mimpi jumpa Nabi SAW. Masya Allah, dapat mimpi jumpa Nabi ni. Hebatlah. Lepas tu, dalam mimpi tu dia tengok ada lalat dekat Nabi. Lalat. Dan dia pun cuba nak tepis lalat tu. Nabi kot kan, lalat ni biadab betul. Nak tepis lalat tu. Bangun tidur, dia fikir apalah maksud mimpi ni. Dan dia pun tanya guru dia, apa makna mimpi ni? Okay, guru dia kata, maksud mimpi tu, lalat ni ibarat hadis-hadis palsu. Hadis-hadis lemah.
nak cuba melekat dekat badan Nabi. So kamu Al-Bukhari, kamu yang akan menyelamatkan Nabi daripada hadis-hadis palsu ni. Jadi daripada kecil dah ada kelebihan tu. Jadi Imam Bukhari pun satu lagi sebab memang fokus kepada meneliti sanad. Dan tadi kita cerita, ni memang Allah bagilah kelebihan pada Imam Bukhari untuk pastikan hadisnya sahih saja. Dan anak murid dia Imam Muslim. Anak murid sama-sama bergerak, dipanggil sebagai sahih movement. Zaman tu movement sahih. Okay? Tapi biasalah bila orang yang bawa pembaharuan ni akan ada masa kena fitnah. Dan Imam Bukhari mula-mula disambut hebat dekat satu kota tu, disambut sampai orang beratur sampai luar kota tu nak sambut Imam Bukhari. Itu waktu tengah prime lah, waktu tengah trending Imam Bukhari. Masuk FYP kan, Bukhari. Okay. Tapi berlaku satu fitnah zaman tu, pasal ni je, pasal akidah je. Okay. Menyebabkan ramai orang lari. Daripada anak murid yang ramai-ramai buat kelas online banyak-banyak tu, tinggal 2 orang je. Imam Muslim dengan seorang lagi saya tak ingat. Okay. Dan akhirnya daripada kota ke kota dia kena buang. Okay, kena buang, tarik tauliah. Buang. Sampailah akhirnya nak balik ke kampung dia sendiri, nak balik ke Bukhara. Naiklah kuda ataupun unta, terjatuh, meninggal dunia. Imam Bukhari meninggal dunia dalam buangan. Dan Sahih Bukhari tu diangkat lepas zaman tu. Bila ulama simak balik Sahih Bukhari ni, Masya Allah, hebat sangat-sangat. Padahal tak ada. Itu yang saya pernah dengar ustaz cerita, macam contoh kalau kita bawa pembaharuan, misalnya kita tak merasa ketika kita, orang tak menerima kita, orang buang kita dan menolak kita, itu kan maksud perjuangan kita mati di situ. Betul. Sebab Imam Bukhari sendiri tidak merasai Panjang perjuangan. Perjuangan dia tu disambut orang. Imam Bukhari mungkin tak pernah terfikir pun hari ni boleh kata semualah orang Islam Satu dunia menerima, menerima. jadikan Sahih Bukhari sebagai rujukan. Tak pernah terfikir pun.